Anak lambat cakap bukan semata-mata sebab dia orang tengok gadget sahaja, tetapi boleh jadi kadang-kadang dia orang disebabkan kekurangan sesetengah vitamin. Sebagai contoh ada vitamin D dan juga zat besi. Walaupun dua-dua ini sebenarnya penting untuk darah dan juga tulang kita, tapi sebenarnya benda ni pun penting untuk perkembangan bahasa anak korang. Sebagai contoh ada kajian daripada Nutritional Biochemistry 2020 menunjukkan yang kanak-kanak yang kekurangan vitamin D ni boleh cenderung untuk ada masalah bahasa dan juga komunikasi. Zat besi pula penting untuk menghasilkan darah merah, dan darah merah ni penting untuk membawa oksigen pergi ke otak. So bila kurang, dia akan mengganggu perkembangan neuron di otak. Ini akan menyebabkan anak tersebut lambat memahami dan juga lambat menyebut perkataan. Sebab tu aku suka Prochanita, sebab dia ada macam-macam termasuk vitamin D dan juga zinc dalam tu. So bila otak kita ni dah cukup bahan mentah yang diperlukan, so dia akan membantu untuk perkembangan otak dan memudahkan anak untuk faham dan juga berkomunikasi dengan lebih cepat. Sebab tu kalau anak lambat bercakap tu bukan bererti dia tak nak bercakap, cumanya otak dia tu belum ready lagi sebab tak cukup nutrien. Sebab tu sekarang ni jangan tunggu lagi, start daripada sekarang.